Young Turk, anak muda Turki. Mereka adalah anak muda yang cerdik yang dihantar oleh Osmaniyah ke barat. Tujuannya hanya untuk belajar teknologi, perubatan dan juga engineering. Tapi apabila mereka balik, mereka bawa sekali ideologi sekularisme dan juga liberalisme. Kita kena faham, anak muda ni memang mudah dipengaruhi dan dipergunakan. Walaupun mereka ni bijak dalam akademik, tapi bila otak mereka kosong tanpa ada pegangan agama yang kuat, mereka akan telan bulat-bulat apa sahaja daripada barat. Daripada generasi ni lah lahirnya ahli politik dan juga pasha-pasha yang berfikiran barat. Bagi mereka, kalau nak maju, kita mesti ikut barat. Akhirnya, apabila mereka berkuasa, banyak keputusan yang mereka buat yang merugikan Osmaniyah. Perang pemikiran ini sebenarnya dah lama. Hari ni ramai daripada anak muda yang rasa mereka ni moden bila meniru barat. Padahal mereka cuma dipergunakan, tapi kita kalah disebabkan hilang jati diri. Bila pemimpin dah hilang punca, musuh mula melabel kita sebagai orang sakit. Esok kita akan bedahkan Osmaniyah digelar The Sick Man of Eropah.